Hari ni abang nak tunjuk korang cara buang seletip tanda harga yang ada kat piring-piring kat kedai RM2 yang selalu korang beli tu. Kan abang pun sama, pinggan mangkuk ni beli kat kedai RM2 je. Dia ada satu masalah dia, seletip dia ni. Kan tanda harga dia tu. Cara hilangkan dia dengan minyak masak. Okay, korang sapu minyak masak, lepas tu korang tenyah. Kan, kalau korang beli mana-mana kedai RM2 lah, kedai RM2 dia ada problem dia tu, seletip dia tu. Kadang dia tampal seletip, lepas tu dia tampal lagi tanda harga, dia tampal barcode kan. Kadang sebelah dalam piring tu ada barcode tu. Kadang kita basuh pakai sabun, kita bakar, kita tenyehkan pakai pisau, dia rosak pula kan. Jadi dengan cara yang efektif, guna minyak masak. So korang pakai minyak masak yang kat dapur tu, sapukan, tenyeh, dia hilang ni. Cuba korang tengok ni, bersih. Nampak tak bersih kan? Pakai minyak masak je weh. So korang boleh cuba cara ni untuk hilangkan gam, seletip, tanda harga kat pinggan mangkuk korang, guna minyak masak. Selamat mencuba.